Hai, Assalamualaikum. Saya Safia binti Muhammad Nizam daripada Sungai TV. Hari ini telah berlangsungnya Majlis Pelancaran Program IAT Ramadan peringkat sekolah. Pelancaran IAT Ramadan peringkat SK Sungai Loi telah berlangsung pada 28 Februari 2025 dan dikelolai oleh Panitia Agama Islam. Program IAT Ramadan ini dirancang dengan tujuan untuk memupuk penghayatan Islam dalam kalangan murid Muslim selain mendapat keredaan ilahi. Program ini telah dirasmikan oleh Encik Azni bin Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Sungai Loi. Sama-sama. 1, 2, 3. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya Azni bin Muhammad, Guru Besar SK Sungai Loi, mengisytiharkan pelancaran program dan tabung IAT Ramadan SK Sungai Loi 2025 pada tanggal 28 Februari 2025 bersamaan Hari Jumaat. Semoga program-program yang telah dirancang akan dapat dijalankan dengan lancar dan memberi manfaat kepada semua pihak. Terima kasih. Mari kita dengarkan harapan dari Puan Harizah binti Hamzah, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Sungai Loi berkenaan program ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harapan Ustazah kepada murid-murid pada program IAT Ramadan pada tahun ini? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada harapan saya berharap murid-murid SK Sungai Loi dapat mengamalkan segala amalan di bulan Ramadan ini dan mereka menghayatinya sepanjang Ramadan, merebut segala peluang yang ada dan seterusnya mengamalkan dalam kehidupan harian mereka selepas berakhirnya bulan Ramadan. Itu harapan kami dan serta langsung objektif untuk mendidik anak didik tercapai, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Diharap program ini dapat membentuk dan melahirkan murid Muslim yang bersyukur dan menghayati gaya hidup Islam yang sebenar. Salam Ramadan dari saya. Ma'assalamah wa ila liqa. Sehingga berjumpa lagi.